teruskan buat. Bila Allah dah mula bagi keajaiban, hasil tu dah nampak, orang keliling, mak ayah dah nampak hasil tu, diorang sendiri akan puji you. Diorang sendiri akan tanya you, macam mana you buat? Macam mana you boleh buat benda yang lain ni? Sebab diorang tak akan buat. Dia tak familiar untuk diorang. Sebenarnya diorang marah-marah, cakap you pelik semua ni. Nak kata jahat tak juga. Sebenarnya bukan jahat. Tapi apa yang keluar dari mulut diorang, tu apa yang diorang rasa, apa yang diorang fikir. Sebab kalau diorang tak akan buat benda ni. Dekat fikiran diorang, apa yang diorang nampak, benda ni baru. Kalau diorang buat, diorang takut gagal, menggeletar, shaking, nervous, tiba-tiba anxiety. Sebab tu, tiba-tiba bila kita kongsikan pendapat, kita nak buat sesuatu yang baru, dan sebenarnya tak pernah orang lain buat benda tu, bisnes ke apa ke, mula marah, mula tak nak setuju, mula keluarkan pendapat sendiri. Tak apa, kita ada pendapat sendiri, ya orang tu pun ada pendapat sendiri. Okey je. Tak perlu buktikan dengan siapa-siapa. Tak perlu buktikan dengan manusia, dengan mak ayah, adik-beradik, tak perlu buktikan. Allah dah letak idea tu, keputusan tu dekat fikiran kita, perasaan kita, jiwa kita nak buat benda tu. Tapi orang lain tak buat. Takut rasa janggal, takut rasa pelik apa orang cakap. Kena teruskan buat. Sebab yang letak idea tu, perasaan dekat jiwa kita tu, nak buat benda tu, bukan diri sendiri, tapi Allah. Allah yang gerakkan hati you untuk buat benda tu. So Allah takkan biarkan you sorang-sorang. Allah takkan biarkan you macam tu je. Dia tahu benda tu baru untuk you. Tak ada siapa yang buat lagi. Bisnes ke, projek ke, apa-apalah. Dia akan bimbing you. Tapi kita pun kena jaga hubungan dengan Allah. Jaga solat, baca Quran. Maksudnya dekatkan diri dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Allah akan bimbing kita. Tak akan salah jalan. Sebab lain bila kita cakap, tak apa Allah bimbing aku, tapi kita jauh diri dengan Allah. Tak jaga solat, Quran pun, satu muka surat pun tak baca, tak buka, zikir pun tak buat, solawat pun tak buat. Kita cakap, tak apa Allah bimbing aku. Betul, Allah bimbing kita. Tapi Allah, dia tengok. Bila kita ada masalah, bila sesuatu jadi kita buat apa? Kita pergi kat mana? Kita minta tolong dengan siapa? Kita minta tolong Allah, jaga semayang, ya Allah minta tolong Allah. Masa tu pertolongan, bantuan, keajaiban datang. Jaga hubungan dengan Allah, zikir, kap, ya Allah bimbing aku, ya Allah aku tak tahu apa patut aku buat, bimbing aku ya Allah. Masa tu Allah bimbing. Tiba-tiba dapat jawapan, tiba-tiba ada solusi. Dalam tak sedar, bila you dah buat benda yang baru, yang orang lain tak pernah buat sebelum ni, jadi satu inspirasi, motivation. Aku dah mula percaya, itu tak pelik, akan ikut buat.